Aku rasa tinggi kot harga dia. Value dia sangat-sangat tinggi disebabkan 5 biji warna kuning dalam Malaysia. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Hello guys, welcome back to my same channel. Okay, so sekarang ni kita tengah membuat satu projek, iaitu projek repaint. Repaint apa? Kita nak membuat repaint My Bag to You. So siapa pernah ingat zaman 2014, 2015 aku pun dah lupa-lupa dah. So masa tu ada pengeluaran design Kawasaki My Bang. So dekat sini aku mendapat sebiji motor kawan aku ni, antara 5 biji dalam Malaysia tu, dalam dunia lah senang cakap. Kawasaki pernah keluarkan design My Bang sebanyak 5 biji sahaja. So dimiliki oleh kawan aku lah seorang. Dia kawan dah lama dah, senang cakap. So di depan kita ni nampak? Ini adalah cover set My Bang original. Dan motor ni dia dah lama sadai. Bila dah lama sadai, motor dia dah buruk. Kau tengok ni, patah sana, patah sini. Ini original. Kenapa saya cakap ini original? Korang kejap. Ini adalah cover set original. Kau nampak tak? Nampak? Ini memang original. Yang ini memang original. Berapa kali nak cakap? Ini memang original. So kau tengok, kalau kena cahaya kan, dia daripada tulang putih dia sampailah. Sebab yang ni original airbrush tau. So sekarang ni original sini airbrush. Belakang dia tak ada tulisan RR. So ini adalah yang original. Ini adalah motor dia. Kalau korang nak tahu, Kawasaki dia punya geran ada color tau dulu. Kebanyakan Kawasaki RR yang kita kenal, keluaran dia ada color hijau, ada color biru, ada color merah, ada color hitam. 4 dia saya rasa. Saya ingat 4 sahaja. So itu color-color yang selalu ada pada geran-geran lama lah. Geran-geran yang besar tu kan, yang dulu punya geran. Sekarang punya geran mana ada color motor dah. Tak ada dah. So siapa yang penyimpan geran lama tu, yang first owner lah orang cakap, korang maintain ni kat situ. Nak specialist pada motor ni, ini kalau jual Mat, Kawasaki ni kalau jual RR yang warna kuning, aku rasa tinggi kot harga dia. Value dia sangat-sangat tinggi disebabkan 5 biji warna kuning dalam Malaysia. Kalau Indonesia memang ada design original kuning. Contoh macam ni, set Indon kan, ada orang panggil kuning batik. Kuning batik ni memang warna kuning. Cuma keluaran Malaysia tak ada dabak area warna kuning. Ini ada sebiji. So ini adalah motor dia. Pendaftaran, sebab member aku dia dulu dapat motor ni unregister. So itu nombor plate dia, W belakang R. Tahun tu lah, tahun Kawasaki RR kuning keluar sebanyak 5 biji. So sekarang ni motor ni kita buat balik, kita refreshkan enjin dia supaya owner cakap segar. Sebab diberitahu motor ni telah sadai selama 5 tahun, 6 tahun, sejak kawan saya tu kahwin lah. Ini My Bang. Ini bukan My Bang, CIMB. Nampak handsome, baru gunting rambut. Sekarang ni disebabkan cover set tu dia pun dah lama simpan. Dulu dia tak tahu Kawasaki ni harga macam mana. Sekarang harga macam mana. Dan ramai orang pergi ke rumah dia nak membeli motor dia tu, tapi dia cakap dia sayang. Sebab motor tu dia beli unregister. Okay, yang menang orang lain. So orang lain tu dia tak main motor. So dia jual dekat kawan saya ni. Dan sekarang ni kita tengah buat perbaiki pulih tentang design dia. So sekarang ni saya tengah membuatlah balik design My Bang mengikut contoh yang kita ada bahagian ekor. So macam bahagian kepala, macam bahagian bajak, macam bahagian tank, saya dah ada dah dia punya cara-cara dia tu. Cara-cara dia tu saya dah ada dah. Lakaran besar. Sebab saya pernah copy juga motor kawan saya ni sebenarnya. Masa nama saya tu orang panggil pemusnah hori. Siapa yang kenal masa nama pemusnah hori? So masa tu adalah masa-masa yang kita tubuhkan Sam KR Design Motorsport ni lah. So sekarang ni kita nak throwback balik cerita-cerita lama, cerita-cerita silam kan. So sekarang ni jom, let's go on. Kita pergi buat balik design tu balik, bagi cun-cun, bagi motor ni keluar
dengan perwatakan Maybank dia sendiri. Okay, let's go on. Jom kita mengecat. Santai dia polisi. Sekarang ni dia punya tank. Dia punya tank ni aku dah tembak dah kuning. Lepas tu aku dah clear. Sekarang ni dah gosokkan balik, tampal stiker, dan kita akan tembak lagi clear. Bagi cun-cun. Tapi ni nak kena cuci tu. Biasalah, kita bengkel repair motor. Lepas tu bila kita nak buat design ada kotor-kotor sikit, tapi tak apa. Disebabkan kita dah clear, kita gosok, nanti kita akan cuci balik lah. Nampak tu kotor-kotor tu. Tu kepala dia. Masalah sikit. Tiba-tiba pecah. So kita dah solder balik, kita dah tanam coil, dan kita dah fiber pula dah. Untuk yang main repair dekat luar sana tu, aku nak bagi tahu pengalaman saya membuat repair ni daripada 2015 sehinggalah kini. Saya nak cerita, kalau korang punya cover set plastik, korang jangan berkawankan dengan fiber. Kadang-kadang kita tengok repair cover set guna fiber, repair cover set guna fiber. So sebenarnya cover set ni dia plastik. Kalau nak ikutkan percaturan alam, plastik dia tak boleh kawan dengan fiber. So kalau korang rosak, korang kena solder dulu, kena tambahkan dia dengan barang-barang plastik juga. Contohnya macam ada serpihan plastik ke, korang bakar ke, korang cantumkan plastik kawan dengan plastik, jangan dengan fiber. So sekarang ni kita dah buatkan dia. Kat sini ada crack. Sini ada crack. So kita dah solder dengan besi. Dia dah kawan dengan plastik. Kita dah bakar-bakar sikit. Plastik tu bercantum dengan plastik. Ada tulang, orang cakap tulang besi tu. Barulah kita simen bagi rata cun-cun punya. Okay. So sekarang ni Kasyang dia amat-amat busy. Nampak? Ini waktu rehat ni. Waktu rehat dia main game. Orang suruh rehat dia main game. Kau kena ingat Chang. Kau kena ingat pandang. Okay. Sekarang law kau nampak ni. Kau nampak tak? Belum waktu balik lagi. Tapi tak apa, Kacang tengah rehat. Yang mengular siapa? Siapa Chang? Siapa Chang? Manang yang mengular. Kau tak nampak pandang kat bengkel kan? Itulah. Botak si kecil cili padi orang cakap. So jom kita mengecat santai usi. Mantap. Besarnya perut kau kacang pula. Besarnya perut kau kam. Bulatnya bontot. Gelabah. Jangan risau. Jangan risau. Kalau barang jatuh, tak jumpa kat mana kan? Aku dah ada tu. Nampak? Punch card dah ada, CCTV dah ada, tapi Manang tetap hilang. Dia kena tambah lagi 4. Tak. Manang tetap hilang. Manang kalau pakai GPS tracker kat Manang Ya, Manang seorang je. letak dalam poket seluar dia. Itu yang masalah tu. Botak tu yang masalah tu, botak. Wajar. Okey. Kau gunting rambut dulu. Kau gunting rambut. Itu aku cakap, botak memang kau ajar kan botak? Mungkin lah. Okey, assalamualaikum. Jom, let's go on. Siapkan return malam ni. Tak siap jangan balik. Jangan balik malam ni.
tengok. Dia datang pun tak mula je, lepas tu balik. Aduh, stres lah aku. Yang lagi sorang dah tidur. Right. So macam yang dijanjikan, tak siap kerja jangan balik katanya. So sekarang ni my bank dah siap, tinggal kepala lah. Kepala ni lambat sikit. Besok nak kena gosok lagi, letak stiker, baru boleh pilih lagi sekali. So yang ni dah siap. Betapa mantulnya, berkilat-kilatnya di situ. So ni adalah design my bank tu lah. So design my bank ni kita ada buat penambahan sikit disebabkan owner cakap kalau boleh nak yang penuh sikit dekat ekor belakang. Sebab original dia ekor belakang ni kosong. Dia tak ada tulisan RR. So sekarang ni kita ada tambah lah tu RR, lepas tu Super Real Sport. Bagi penuh sikit. So tu pun kita dah tanam, yang ni airbrush. So yang tu stiker dia kecil je. Kalau original memang kecil macam tu Jangan cakap bang kenapa bawah ninja tu kecil. Original dia memang kecil. Memang kecil. So dekat kepala nanti dia tak ada tulisan Super Keep tau. Dia ada logo sahaja. Dia ada logo My Bank sahaja. So dah lah sampai sini saja. Saya pun dah nak pulang dah. Ini pun dah kira overtime dah ni. Dah kira overtime dah. So jom, let's go. Santai di posisi. Balik ah. Bang Skat weh, Bang Skat. Okay, jom kita pulang. Let's go. Kemah motor nang. Aku balik dulu. Bye bye. Kau kemas semua nang. Kau mengular kan? Kau kemas semua. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.